Walaupun bunga ni kelihatan cantik luaran, namun tak boleh ditanam sewenang-wenangnya. Banyak negara melarang penduduknya menanam bunga ni kerana sering disalahgunakan. Dikenali sebagai bunga popi, khususnya spesies Papaver somniferum, tumbuhan ni mempunyai bunga berwarna cerah yang indah, namun di sebalik keindahannya tersimpan kandungan getah yang boleh diproses menjadi bahan seperti opium, morfin hingga heroin. Getah tersebut diambil daripada buahnya melalui proses penyayatan, kemudian dikeringkan untuk dijadikan bahan asas bagi dadah terlarang yang berbahaya. Disebabkan potensi penyalahgunaannya yang tinggi, penanaman bunga ni di banyak negara dikawal dengan sangat ketat, malah dilarang tanpa permit khas. Walau bagaimanapun, dalam dunia perubatan, hasil daripada tumbuhan ni juga mempunyai manfaat penting sebagai ubat penahan sakit yang kuat jika digunakan dengan betul dan di bawah pengawasan. Inilah yang menjadikan bunga popi sebagai simbol yang unik. Di satu sisi ia indah dan bermanfaat, namun di sisi lain juga berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah, menyebabkan kewujudannya sentiasa menjadi perhatian serius di pelbagai bahagian dunia. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.